Hai korang, Assalamualaikum. Hari ni 21 November. Sekarang pukul berapa ni? Pukul 5.28 petang, hari Jumaat. Cik Syah menuju ke Kelantan. Sebenarnya ada urusan penting. Kita nak pergi Jeli, hospital Jeli sebab pakcik Cik Syah tengah sakit lah. Sakit, so kita nak pergi melawat dia. Dah sakit beberapa bulan juga tapi tak ada peluang nak pergi melawat. So kita pergi melawat hari ni. Kita akan duduk dekat homestay dekat Jeli. Dan kalau ada peluang, kita rajin, kita nak jalan-jalan cari makan dekat area sana. So kita dijangka sampai ke Gumusan pukul 9. Lepas tu daripada Gumusan ke Jeli tu tak tahu pukul berapa pula. Okay, so korang stay tune. Boleh tonton video Cik Syah sampai habis. Banyak perkara menarik yang Cik Syah nak share. Sekarang dah pukul 6.30. Lebih kurang 1 jam lah perjalanan. Kita orang dah nak sampai Raub dah. So far jalan clear lah, tak jam. Tadi je Tol Gombak, biasalah kan. Lepas tu nak sampai ke Genting tu banyak kereta. Tapi sekarang okey lah, tak ada kereta. Cik Syah kalau banyak-banyak kereta, kereta pula laju. Cik Syah macam seriau sikit, takut sikit lah kan. Kalau macam ni, kosong macam ni, okey lah sikit. Doa-doa lah kan kita. Ya Allah, melompat-lompat je lah LPT ni. Okay, doa-doa lah kita selamat sampai kan. Lagi 2.5 jam kita akan sampai Gumusan lah. Dan menuju ke Jeli, InsyaAllah. Okay, Alhamdulillah kita orang dah sampai dah homestay. Cik Syah ambil homestay kat dalam masjid kat Jeli ni. Sekarang pukul 10.40 kita sampai. Kita tak berhenti kat Petronas bentar je isi minyak. So, kita dah sampai dah, sunyi sepi Jalan kat Jeli pun sunyi sepi dah. Hujan tadi daripada Merapoh sampailah dekat Jeli jugalah hujan. So kita nak naik homestay dulu, nanti kita sambung lagi tunjuk homestay pula. So inilah kita orang punya homestay, rumah tamu Masjid Bandar Jeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inilah kita punya bilik. Ada satu katil queen. Okay. Ni ada ni. Dan ada budak-budak berdua ni. Dan ni toiletnya. Oh, besar toiletnya. So okay, Alhamdulillah. Kita orang nak loading barang, lepas tu nak berehat. Morning korang. Cik Syah dah bersiap dah. Sekarang ni pukul 7.56. Seronok duduk sini. Kabus pagi tadi. Malam tadi pukul lebih tu dah start kabus dah. So ni kita orang punya tempat penginapan. Okay, yang ini rumah tamu masjid. Betul-betul depan Masjid Jeli. Harga pun murah 100 je. Dan okey lah, bersih. Tempat parking pun banyak. Kita orang nak ni kita orang nak siap-siap pergi breakfast, cari nasi kerabu. Kita orang on the way nak pergi cari breakfast. Korang tengok tu, kabus tau. Tu cantiknya. Pukul 8.30 dah ni, banyak lagi kabus korang. Dekat Jeli, Kelantan. Patutlah diisytiharkan sebagai daerah paling bahagia. Kita nak pergi cari makan dekat 15 minit. Kuali Gelegok nama dia. Kita tengoklah apa yang ada kat situ. Kita nak cari nasi kerabu. Dah datang Kelantan, kita kena makan makanan Kelantan. Kita kena try. Alhamdulillah kita orang dah siap makan dah dekat Kuali Gelegok. Sedap, banyak pilihan tapi tak merikut lah tadi. Cuma sedap lah makanan dia, memang licin lah. Ada nasi kerabu, nasi berlauk, nasi dagang, lauk-lauk pun banyak. So sekarang ni kita orang on the way pergi Gunung Ring. Kat sini ada banyak tau, ada latar Kashmir, ada Gunung Ring, ada banyak latar. Lepas tu yang lalang, yang viral tu pun kat sini juga, campsite kan. So kita nak pergi Gunung Ring dulu. Lepas tu kalau ada masa lagi kita nak pergi latar Kashmir pula. Kita lepak kat situ. Lepas tu Cik Syah kena pergi melawat pakcik dekat hospital Jeli. Pukul 1 boleh masuk waktu melawat kat sini.
So lepas tu kita orang akan gerak-gerak. Lepas habis melawat, kita orang akan gerak slow lah, balik KL semula, insyaAllah. Harapnya cuaca pun baik hari ni. Tapi seronok korang. Sekarang dah pukul 9.30 kan. Kabus masih banyak tau. Dah macam kat Cameron Highland. Memang cantik lah. Nanti kita share dekat Gunung Ring nanti. Okay, so kita orang dah sampai dah Gunung Ring. Tu Gunung Ring. Jom kita tengok apa yang ada. So, ini information pasal Gunung Ring, Batu Melintang Jeli. Tapak gunung ada sebuah kampung yang bernama Kampung Tala yang dibuka oleh Tok Tadih yang berketurunan pulang hari dari Jawa. Wow. Okay. Interesting, tapi tak tahulah kan cerita benar ke, cerita dongeng ke. Jom kita pergi tengok. Boleh masuk je ke ni Gunung Ring ni? Oh, kita boleh masuk tau. Hah? Mana? Alhamdulillah. Kita ikut mama. Sekarang kita dah kat Gunung Ring. Jom. Menarik ya gunung ni. Kita boleh masuk. Lepas tu tak ada bayaran. Oh, ni dia punya peta. Ni dia punya peta dalam gua. Ni. Okay. So ni pun ada laluan. Oh, ada air-air pula macam air hujan daripada gunung. Wow. Jomlah. Dah sampai dah jauh-jauh ni. Wow, kaki siapa ni? Mana? Dia chop good. Okay. Wow, Riz, tengok Riz. Kat atas tu. Tu cantik. Tak, dia punya apa? Itu. Dia siang-siang kan tidur. Oh, alah. It's not turning on. Alah. Tapi bunyi macam bunyi. Tak, maksudnya saya tak aktif lah. Oh. Alah. Yap.
Sampah merata-rata. Wah, itu yang apa? Itu lampu lah. Tak tu. Oh lah. Oh. Hai. Jalanlah. Hai bang. Licin. Aduh, kotor ke? Handphone okey? Luka? Kalau kotor jangan kaki. Luka ke? Macam tadi. Oh, okey. Teruskan perjalanan. Licin korang, hati-hatilah. Iris tu dah lah pakai kasut Converse. Ha? Tak mesti. Wow. Macam bunyi kelawar lah kan? Oh, dia kat atas tu ha. Mana? Atas. Tak nampak lah, dia hitam. Masa baik lah. Lah, dia memang warna hitam kan? Bukan. Baik lah. Bukannya cakap. Bukan cakap pasal dia hitam. Haish. Ni misunderstanding ni. So, kita orang tengah Okey. Nama kita kat sini. Oh, itu dah vandalism tu, okey-okey tu. Oh, ni macam susah sikit lah nak naik. Oh my god, get your splits ready. Pegang Riz, tepi tu. Oh, ni dah tembus ke atas. Jom kita naik sampai atas ni. Oh my god. Peluk apa? Tengok dia. Dia tu sebab tak pernah bersenam. Bukannya pasal kasut dia. Okey. Dia macam dah nak tembus ke atas tu. Kita pergi sampai ujung lah. Dah halang-halang naik ni. Tak boleh okey. Tak, kata dia okey tak. Oh, okey. Oh, atasnya ada lagi. Cantik. Ada banyak gua. Sini pun ada. Kita pergi sini dulu lah kot. Okay. Tengok apa yang ada kat sini. Bismillah. Hati-hati. Getting over it, what are we doing? Hati-hati, licin, hujan. Oh my god, no railing. Careful, right? Okay. Wow. Tu keadaan dalam gua dah ini. Dua budak. Wow. Interesting eh. Oh, hutan. Tembus ke hutan. Tak ada laluan pun. Oh. Tembus macam tu. Okey. Jom kita pergi yang sebelah sana. Jom kita turun dan tengok yang kat sebelah sana pula masih ada tangga untuk panjat ke sebelah sana. Budak berdua ni kan. Dia duk berebut siapa nak turun dulu ke. Ni macam gelap pula ni. Tadi gelap. Tadi macam nampak. Sekarang dah gelap. Oh, kat sini banyak bunyi kelawar. Dan ada bau. Dah start ada bau. Bau kelawar. Bau kencing. Wow. Hey. Hopefully tak ada kelawar bila ada kita. Tak ada. Hopefully no. Tengok. Tak elok ada banyak takungan air ni. Wow. Tu. Mana nak pegang? Tu bising bunyi dia tu. Wow. I feel like Licin, Riz. Okey. So dekat atas-atas ni banyak tu kelawar. Tapi kita tak nampak ah. Tapi bunyi. Jom. Apa nak panjat? Dia tak ada tu, tak ada tangga. itulah tak ada tempat. Tu memang untuk orang hiking lah kot. Kalau ada alat boleh lah. Yes. Ini
Ha? Oh ni. Patutlah flashlight. Oh tangga. Okey okey. So ni jalan keluar. Oi, ya Allah. Elok hati-hati. Tangga. So kita tak payahlah ulang balik jalan tadi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tangan mama pun dah bau busuk ah. Kena basuh. Basuh tangan sekejap lagi ni. Yes, I don't want to alarm you, but Susah ke? Kalau susah mama takut lah. Ma tengok lu, ma tengok lu. Aduh, curam. Curam mama takut. Patah balik. Patah balik lah. Okay. Kan, Riz kan? Takut mama seriau je. Tak, bukan setakat dia curam. Lepas tu railing dia Yes. pendek. Just mama nak ambil video sahaja. Oh, mama punya kaki dah gigil. Dah. Abang takut mama jatuh nanti. Wow. Jadilah korang nak turun tangga tu mengerikan. Sebab tangga tu terlalu curam. Kita turun jalan ikut jalan biasa. Okey dah jom. Ada nampak orang terbang. Banyak kat atas tu. I'm not sure this one. Jom. Kita turun. Okey. Jom kita turun. Ikut jalan tadi juga. Dia tak jauh mana pun korang. Macam tak sampai 10 minit pun. Tapi interesting lah. Kat sini memang kuat dah bau dia. Bau hancing. Sebab najis dia pun banyak kan. COVID? Kenapa pula dengan COVID? Ya ke? Bukan dari pig ke? Oh. Mama pun dah lupa dah cerita pasal COVID. Macam mana dia bermula. Oh, okey. Dah habis makanan dekat dunia ni. Nak makan kelawar pula. Ramah dah makan anjing. Makan lipas. Makan abang. I need to have a shower. Not just... Tantah keluar nanti. kat sini bukan tuduh. ada hot spring ke? Ada. Hot spring jelly. Ada. Bukan jelly. Jelly tu jelly ball. Mama takut mama keluar ni tudung mama dipenuhi najis. Okey, so kita dah nampak dah jalan keluar. Okey, panas juga kat dalam ni. Not this eternal darkness where cave dwellers would live. Batman do this every day. Terlalu cantik ya gua kat dalam ni. Dan dia taklah besar sangat, so kita boleh explore dia dalam masa yang tak sampai 10 minit. Kecuali kita berhenti ambil gambar tu lah kan. Cantik. Sangat menarik. Bawah dah. Dan nak masuk ni free sahaja. Tu yang best. Free. Oh, sini basah pula dah. Okey, kena hati-hati. So kita dah berjaya dah, alhamdulillah. Kita dah keluar daripada gua dekat Gunung Ring ni. Menarik korang. So Cik Syah ada masa lagi sebelum pukul 1 waktu lawatan ke Hospital Jeli tu. Cik Syah nak teruskan lagi pencarian tempat-tempat viral dekat Jeli. Ataupun bak kata anak-anak Cik Syah, Jeli. Okay, mungkin kita pergi Lata Kashmir sekejap. Kita dah sampai Lata Kashmir dah. Oh, korang tengok doa ni. Sekejap
Main kuat lagi air dia. Ke memang macam tu kot air dia Wow. Oh, terus rasa sejuk. Okay, kita lepak sini lah hari ni. Oh, cantik. So, ini latar Kashmir. Latar yang dikatakan macam dekat Kashmir. Dia sungai tapi kiri kanan dia tak ada hutan. So, dia macam cantik lah pemandangan dia. Latar Kashmir. Kita orang bawa tahu barang-barang camping. Kita bawa so kita boleh lepak kat sini. Kerusi camping, meja, dapur. Kita orang tengah cari pot nak lepak dulu kat sini dalam sejam. Cik Syah memang ada bawa barang. Ada bawa kerusi, meja, dapur dan kopi. Kita boleh ngopi-ngopi kat sini. Cantik Wow. Sinilah. Mana turun? Situ. Boleh turun? Kan? Okay. So. Wow. Sini bang, sini. Ni cantik. Wow. Lepas tu sejuk. Bestnya. Ya Allah. Kalau bawa kemah boleh camping. Tapi apakan daya tak dibawa. Sekejap kita set up dulu. Kita orang dah lepak dah tepi sungai. Best gila korang. Sejuk dengan bunyi sungai macam ni. Allah, lega rasa. Memang best. Dan dia sejuk tau. Betul-betul patutlah orang panggil latar Kashmir sebab dia sejuk kot. Bestnya. Kalau bawa kemah kita dah tidur kat sini malam ni. Tapi ada je kita boleh je sewa kemah. Kita boleh je berkemah kat atas tu. Tak tahulah, Syah rasa macam dia dah macam dia buka, dia macam dia open untuk kita sewa kat atas tu. Sebab tak nampak pula orang berkemah kan. Rasanya tu memang untuk kita nak sewa lah. Okay, ni sekeliling dia. Best. Okay, patutlah viral tempat ni. Best sangat. Dan dah pukul 11 pagi. Korang nampak tak masih ada kabus banyak kat situ. Oh, bestnya. Air dia pun jernih. Air jernih. Seronok. Kita orang ada bawa baju. Tapi kita orang belum nak mandi lagi lah. Sebab kan nak pergi hospital sekejap lagi kan. Cantik. Kita nak ngopi-ngopi dulu. Okay, yang ni memang Cik Syah bawa lah. Dapur, kopi, cawan semua kita bawa. Seronok korang. Kita tengok budak-budak tengah mandi. Dia landai macam tu je tau. Memang best. Ni ada pelampung kita boleh buat tu. Yang macam dekat sungai-sungai yang pelampung tu kan. Apa? Alah, lupa dah nama dia tu. Pelampung berjalan kat dalam sungai tu. Okay. Okay kan? Ni kita punya pot ngopi-ngopi hari ni.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya kopi dah siap dah. With just Allah claws along seronoknya the mengopi tepi sungai, bunyi deruan air. Sejuk dah korang. Tak payah pakai kipas. Cisha ada bawa kipas camping tapi tak pakai Shave kipas. your hair. Sejuk dah. Wash your Tadi hair. peluh masa naik Gunung Ring tadi, datang sini kan masih peluh. Sekarang dah kering peluh, dah sejuk. Sambil kita makan kek, kita ada bawa kek juga. Kek. Kek. Kek pistachio cheese. Hijaunya. Radioactive. Already has a cake. Yang air tu tadi kan laju kan, sekarang dia dah tutup dah. Tadi dia lepaskan air rupanya. So sekarang ni dia dah bertenang dah. Kan. Seronok. Yang dia lepaskan air tu dah stop. So tengok air tadi kan dekat sini kan dah tak ada dah. Dah turun ke bawah dah korang. Wow. Tak ada pula ikan tersesat-sesat tadi kan. Best ya. Ni kalau nak mandi pun rasa selamat lah sikit ni. Sebab tadi air kan laju kan. Ni dah rasa selamat lah. Best. Kenapalah Kelantan ni jauh. Kalau dekat kan weekend je kita boleh datang kan. Makan-makan. Kita datang sini camping. Bakar-bakar ayam. Oh cantik sangat. Yang tu. Dia punya sungai macam tu straight je. Lepas tu kiri kanan dia kan tak ada pokok kan. Ada pokok tapi bukanlah macam dalam hutan tebal. Jadi cantiklah pemandangan dia kat atas tu, korang nampak tu. Kabus. Ya Allah, cantiknya. Oh tu semua kabus. Kabus lagi. Cantik sangat. Subhanallah. Ni budak-budak ni pergi dia mendulang, tak tahulah mendulang emas ke apanya. Jom kita pergi tengok. And from the sound of it, Kita nak basuh cawan sebelum kita gerak. Singki ada je korang. Banyak singki kat atas. Tapi saja gatal nak basuh tepi sungai juga. Dah nak pukul 12 dah. Cisha dah nak gerak. Nak pergi hospital Jeli. Tengok pakcik Cisha tu. Lepas tu kita nak jalan. Mungkin nak pergi tengok air panas pula. Kat sini actually banyak sangat tempat-tempat menarik. Yang viral juga kat Jeli ni tau. Cuma Cisha tak adalah nak ambil masa yang lama. Sebab kita tak tidur kat sini. Kita nak terus balik je. Kita orang memang dah bawa baju untuk 2 malam. Tapi bila fikir-fikir tak apalah. Kita just sightseeing ke sekitar Jeli dan kita terus balik je lah kan. So esok boleh rehat kat rumah. Isnin kerja. Kita nak gerak dalam ni, kemas-kemas.
Yeah, but it's not about, my favorite detail. Okay, dah nak pukul 12 dah. Kita orang dah nak kemas-kemas. Lepas tu dah nak beransur pergi dari Lata Kashmir. Sekarang ni mendung je tau. Tapi cantik lah. Mendung, hijau-hijau. Bila nak buat video tak payah letak flash pun dah cantik dah kan. Tak payah ada bantuan lampu pun dah cantik. Tu ada sekumpulan yang tengah mendulang emas. Ataupun diorang tengah main-main je. Yang tu sekumpulan tengah berpiknik. Dan yang ini budak berdua ni yang datang Jelly Kelantan ni tengah mengemas-ngemas. InsyaAllah kalau ada masa nanti kita datang camping pula kat sini. Ataupun tidur homestay ke kan. Sangat cantik. Okay. Kita meninggalkan Lata Kashmir dulu. InsyaAllah kita akan kembali semula. Kat sini ada macam pelantar untuk kita mengambil gambar. Lepas tu dia ada buat juga kat sini. Ada pelantar-pelantar dia juga. Mungkin kita boleh duduk lah. Nak letak kerusi-kerusi healing kan. Pun boleh. Tong sampah pun banyak. Sinki pun ada. Okay. Buah apa ni? Tengok tu. Bulu-bulu buah dia. Macam buah rambutan. Tenang cantik. Yang ini campsite. Yang ni Cik Syah rasa dah siap pasang dah ni. Kemah-kemah ni untuk disewa. Yang mana datang tak ada bawa kemah kan. Korang boleh tidur kat sini. Nice juga tu sinki kat depan ni. Tong sampah semua ada. Berdepan dengan sungai. Wow. Nice. Oh, nak duduk dekat pelantar ni kena bayar. Okay. Alhamdulillah, Cik Syah dah selesai dah melawat pakcik dekat Hospital Jelly. Dapatlah setengah jam kan. Dia nampak macam stabil dah lah. Masih pakai gas. Tapi Alhamdulillah dah stabil daripada hari Isnin yang dia macam tiba-tiba je macam sesak nafas macam tu kan. Kita orang pun dah panik dah. Semua orang dah berkejaran nak balik ke sini takut apa-apa kan. Tapi Alhamdulillah nampak stabil tadi. Nampak dia sihat lah. Dah boleh makan. Hari ni dah boleh makan dah. Tadi Cik Syah pergi tu dia macam nak terlena nak tidur sebab lupa makan kan. So tak nak lama-lama sangat. So sekarang kita punya projek jalan-jalan cari makan bersambung. Alhamdulillah kita orang slow tahu-tahu dah sampai Gumusang. Nampaknya kena balik malam ni lah ni kalau dah sampai Gumusang ni kan. Lepas Bukit Bunga tadi tu cari ubi. Lepas tu tak ada nak beli apa dah. Terus je jalan-jalan dah tahu-tahu sampai Gumusang. So kita nak pergi makan. Dekat mana ni? Dia dekat dengan tabung haji. Depan tu tabung haji. Sini straight ni kedai makan. Jom kita tengok. Banyak tau. Dan menarik. Daripada ujung tu ada kedai makan. So kita nak try Farin seafood tu lah. Oh. Cik Syah nak makan siakap mangpla tapi bahan pula tak ada. So kita pilih siakap steam 5 je lah. Tengoklah macam mana, harapnya sedap. Kita orang dah siap makan dah. Alhamdulillah. So sekarang kita nak menuju ke petrol station untuk solat Zuhur dan Asar. Lepas tu kita balik.